Salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan kepada anda perbezaan di antara brushless motor yang elok dengan yang tidak elok. Okay. So di sini saya ada 2 biji motor brushless. Yang berwarna biru ni yang rosak. Saya ambil dari alat pengering rambut. Dan yang putih ni baru saya beli, baru sampai. Okay, so pada klip video yang lepas saya ada bagi tahu di belakang ni dia ada 3 pin. Okay, motor yang elok bacaan rintangan dia semua sama. Kalau motor bermasalah bacaan rintangan dia berbeza. Okay, so saya mulakan dengan motor yang bermasalah. Saya ukur 2 di tepi. Saya dapat 36. Okey, saya ukur 1 di tengah, 1 di tepi. Saya dapat 36. Dan yang satu lagi saya dapat 50. Nampak tu? Tidak sama. Okey, bandingkan dengan yang elok. Saya ukur 2 di tepi, 44. 1 di tengah, 1 di tepi, 44. Satu lagi tengah di tepi, 44. Nampak perbezaan dia? Semua sama. Okay. So kalau sekali pandang kelihatannya yang berwarna putih ini lebih kecil ataupun sedikit pendek. Sebenarnya dia sama sebab dia punya penyalut ini berbeza. Saya buka. Okay. Yang ni berwarna putih dan yang ini berwarna biru. Lepas dibuka dia sebenarnya benda yang sama. Jadi anda tidak perlu risau. Anda boleh pindahkan penyalut ni kepada motor yang baru. Okey, boleh? Selamat mencuba.